Helmet. Itu beli kat mana? Pasti garaj. Berapa? 10K. Tiga. Okey tu, sedap lah tu. Boleh lah. Macam Beli yang tu pun okey lah. Macam santai je, Miki. Kalau ada lagi murah, beli yang lagi murah. Tak ada apa pun. Helmet ni. Nak borak je. Ada. Ada. Dan kalau beli mahal, lepas hilang. Betul. Pangkah gigi. Tu enak. Kami kali pakai. Tu nak belanja. Tapi nak belanja tu helmet aku. Oh, nak belanja? Tu Wan Kadak pun nak belanja. Ya. Orang kadaknya ni. Kaya tu nak tu. Gila Nanti aku nak pergi, dia duduk kat rumah aku. Aku nak pergi kedai dia. Boleh tapi sehari duduk dengan dia. Bina tak jealous lah. Bukan masalah je lah. Masalah tak boleh. Macam nasi, macam kita nak makan nasi. Hang lalu nak makan ke tak lalu nak makan? Awak tak lalu. Elok. Alah bodoh lah. Dah macam peti Afrika aku tengok sinak tu. Aduh. Takkan tak lalu kot kalau nak selak. Tapi dia dekat rumah. Yelah dia dekat je tu. Dia datang itu. Dia duduk dekat Desa Ara tu. Kedai dia kat Desa Ara. Tapi Boleh dia lah bagus. pau helmet sebiji kan. Hang Nak pergi ride naik RZ ada tak member lah. Oh dah main bola balik kan. Dah nak start RZ. Memang tak boleh pergi lah sebab dah nak start season. Oh baby siap dah. Okay Miki aku nak elah. Aku nak pergi naik tuk-tuk. Okey. Gerak. Aku masuk lah Miki. Kau main satu benda dah. Dah. Kejap. Lah saat. Apa kau main satu benda je. Pipi kau main. Aku elah. Dia elah ke? Dia elah ke dia elah? Dah, dia elah. Dia elah ke elah? Dia elah